Apa bezanya simpan RM100 dalam akaun bank biasa dengan RM100 dalam akaun Masgap? Ini jawapan yang buat ramai orang tukar cara menabung sehari ini. Okey, kita dapat satu soalan hari ini. Kalau start dengan RM100, boleh ke tukarkan nilai RM100 tu terus kepada emas fizikal? Untuk pengetahuan anda, akaun emas Gap ni, emas yang paling kecil kita boleh keluarkan adalah item gold bar 0.5 gram. Dan paling besar kita boleh keluarkan sehingga 1 kilo bar pun kita boleh withdraw daripada akaun emas Gap di Public Gold. Jadi kalau hari ini bajet untuk bermula RM100, kumpul dulu gram sikit-sikit. Capai 0.5 gram, dah boleh keluarkan gold bar pertama anda, emas fizikal pertama anda. Dengan akaun emas Gap ni sangat mudah. Pendaftaran percuma, tak ada komitmen, tak ada cas bulanan. Nak simpan berapa lama, berapa banyak, tak ada apa-apa cas yang dikenakan. Jadi kepada anda hari ini yang belum lagi ada akaun emas Gap, hubungi saya sekarang. Saya guide anda step by step. Jangan tunggu lagi, boleh bermula RM100.